Langkah pertama masuk ke hutan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nadira binti Abu Hassan. Saya memegang watak sebagai Cikgu Hana. Burung berkicau bagai irama. Hai semua, nama saya Amni Husna binti Zuhair. Saya memegang watak sebagai Sofia. Hai semua, saya Nur Aisyah binti Sarudin. Saya memegang watak sebagai Fatin. Perangkap di hutan ajaib. Hai semua, saya Ma'an Husna binti Ahmad Buhari. Saya memegang watak sebagai Kila. Sekumpulan pelajar sekolah dan guru mereka telah melawat ke Taman Bunga untuk belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Setiba di sana, guru memberi tugasan untuk kenal pasti dan kelaskan sekurang-kurangnya 4 jenis tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Mereka mesti pandai menggunakan ilmu biodiversiti untuk kenal pasti dan susun tumbuh-tumbuhan itu mengikut jenisnya. Rama-rama bersinar terang. Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke Taman Bunga. Hari ini kita akan belajar tentang pengelasan tumbuhan. Tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan beberapa ciri seperti bunga, batang, daun dan cara pembiakan. Wah, banyaknya pokok. Cikgu, kita boleh pegang dan bau bunga tak? Boleh, tapi jangan petik ya. Kita hanya akan memerhati dan mengklasifikasikan tumbuhan yang kita jumpa. Klasifikasikan? Maksudnya, kena bagi nama setiap pokok ke? Saya panggil yang itu pokok cantik dan yang sana pokok rimbun. Hihi. Gila, bukan macam tu. Klasifikasi tumbuhan ada sistemnya. Kita kena lihat sama ada tumbuhan itu berbunga atau tidak, ada akar jenis apa dan batangnya berkayu atau lembut. Tepat sekali Sofia. Baiklah, saya ada satu tugasan untuk kamu semua. Cari dan klasifikasikan sekurang-kurangnya 4 jenis tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Kamu semua boleh bekerja dalam kumpulan. Kawan-kawan, jom kita mula.